Jom sertai kembara amal sukarelawan misi 7. Jom sertai kembara amal sukarelawan misi 7. Ayo, mari kita sama-sama menyertai kembara amal sukarelawan misi 7. Jom sertai kembara amal sukarelawan misi 7. Ayo sertai kembara amal sukarelawan misi 7. Ayo kita sertai kembara amal sukarelawan misi 7. Menerusi program ini, sukarelawan akan diberikan tugasan secara tersusun. Antaranya adalah penilaian penerima manfaat, pembelian barang sumbangan, catatan perjalanan, rekod perbelanjaan dan rakaman video laporan harian program. Tugasan ini penting kerana kerja kemanusiaan bukan hanya tentang hadir dan menyampaikan bantuan. Ia memerlukan pemerhatian, disiplin, dokumentasi, amanah dan kepekaan terhadap keadaan semasa. Peserta juga akan menerima taklimat asas sukarelawan secara berperingkat melalui sesi taklimat harian program. Di sinilah pengalaman menjadi lebih matang. Bukan sekadar turun padang tetapi belajar cara mengurus impak. Nantikan video seterusnya untuk lihat gambaran perjalanan 6 hari di Chiang Rai. เป็นมุสลิมอย่าเป็นเพียงมุสลิมแต่จงเป็นมุสลิมที่ดีหนึ่งคือศรัทธาจริงแท้ไม่สั่นคลอนสองอิบาดะห์ถูกต้องตามแบบอย่างสามงดงามจรรยามารยาทข้อสี่รอบรู้สติปัญญาล้ำเลิศ